Dia sekat sikit dalam pegang tu. Mulai ni. Satu. Okey lah. Faham apa yang kita nak. Open ended question. Tanya open ended question. Okey, baik. Alright, buka oh, kongsi. Okey. So Cik Puan memilih untuk win-win sebab nak kongsi, okey? 1,000 ya. Kita boleh refund boleh, tak ada masalah. Cuma refund tu bukan full lah. Lepas tu barang yang dapat tu rosak lah. Kita akan cik memang tetap kena bayar, tapi kami akan tolak masa tu pada hujung bayar. It's a win-win item. So win-win item ini yang sebenarnya kita nak kejar. Aku okey, engkau pun okey. Win-win situation ni adalah antara benda paling susah dan mencabar nak settlekan. Sebab tak semua orang boleh fikir begitu. Baik, tuan-tuan, macam mana program kita hari ni? Terima kasih.